Nama saya ialah Nurdama Edina binti Syahrir dan pada hari ini saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting, iaitu transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, sistem pendidikan di Malaysia sentiasa mengalami perubahan bagi menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan semasa dan juga cabaran global. Dalam tempoh 8 tahun kebelakangan ini, pelbagai transformasi telah pun dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara Malaysia. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan beberapa, iaitu menghuraikan 3 transformasi utama pendidikan, menilai implikasi terhadap mobiliti sosial dan juga mengemukakan cadangan penambahbaikan serta menyatakan harapan saya sebagai bakal guru yang akan mendidik murid-murid akan datang. Transformasi pertama yang ingin saya ketengahkan ialah pendigitalan pendidikan yang semakin ketara, terutamanya semasa pandemik COVID-19. Pelaksanaan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah iaitu PDPR telah mempercepatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan di mana guru dan juga pelajar mula menggunakan pelbagai jenis platform digital seperti Google Classroom, Zoom dan juga aplikasi pembelajaran lain. Transformasi ini telah menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia ini mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang krisis. Dari segi implikasi kepada mobiliti sosial, pendigitalan pendidikan telah membuka peluang pembelajaran kepada lebih ramai pelajar tanpa batasan lokasi. Jadi, seterusnya memberikan akses kepada semua pembelajaran yang lebih luas serta menggalakkan pembelajaran kendiri. Namun begitu, terdapat juga beberapa cabaran seperti jurang digital antara pelajar bandar dan juga luar bandar, seterusnya kekangan peranti dan juga capaian internet, tahap literasi digital yang berbeza. Bagi penilaian saya, transformasi ini sangatlah relevan dan perlu untuk kita teruskan. Namun kerajaan dan pihak berkaitan perlulah memastikan kesamarataan akses teknologi agar tiada pelajar yang tercicir. Seterusnya, transformasi kedua ialah pentaksiran bilik darjah iaitu PBD yang menggantikan kebergantungan kepada peperiksaan semata-mata. PBD menekankan penilaian secara berterusan, merangkumi beberapa aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Guru bukan sahaja menilai melalui ujian bertulis tetapi juga melalui pemerhatian, lisan, projek dan juga tugasan. Jadi, implikasi terhadap mobiliti sosial ini telah memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dalam peperiksaan untuk mereka menunjukkan potensi mereka sendiri. Seterusnya, pengurangkan tekanan dan juga persaingan yang tidak sihat serta menggalakkan perkembangan menyeluruh pelajar. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran seperti beban tugas guru yang telah meningkat, seterusnya ketidakseragaman dalam pelaksanaan serta isu subjektiviti dalam penilaian. Bagi penilaian saya, PBD adalah satu pendekatan yang lebih holistik dan juga adil, tetapi memerlukan garis panduan yang jelas serta latihan berterusan kepada guru bagi memastikan pelaksanaannya lebih sistematik dan juga lebih berkesan. Transformasi ketiga ialah pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 iaitu PAK21. PAK21 ini memberikan penekanan kepada kemahiran penting seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan juga komunikasi. Dalam pendekatan ini, pelajar tidak lagi hanya menjadi penerima ilmu sahaja tetapi turut aktif dalam proses pembelajaran melalui perbincangan kumpulan, pembelajaran berasaskan projek, aktiviti interaktif. Implikasi kepada mobiliti sosial adalah melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing. Seterusnya, meningkatkan kebolehpasaran dalam dunia pekerjaan serta membentuk individu yang mampu untuk berfikir secara kreatif dan juga inovatif. Namun cabaran yang dihadapi termasuk kewangan masa untuk melaksanakan aktiviti secara mendalam, keperluan lebih latihan guru yang berterusan, perbezaan tahap penerimaan pelajar,
Jadi penilaian saya PAK21 sangatlah penting dalam menyediakan pelajar untuk masa depan, tetapi juga memerlukan beberapa sokongan daripada semua pihak termasuklah guru, sekolah dan juga ibu bapa mereka sendiri. Bagi memastikan ketiga-tiga transformasi ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, beberapa cadangan boleh dipertimbangkan. Pertama, memperluaskan akses internet dan juga teknologi khususnya di kawasan luar bandar bagi merapatkan jurang digital. Yang kedua, meningkatkan latihan profesional guru terutamanya dalam penggunaan teknologi dan juga pelaksanaan PBD serta PAK21. Yang ketiga, menyeragamkan garis panduan pentaksiran supaya pelaksanaan PBD ini lebih konsisten dan adil di semua sekolah. Yang keempat, mengukuhkan kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan juga komuniti bagi menyokong pembelajaran pelajar secara lebih menyeluruh. Sebagai bakal guru, saya mempunyai harapan yang sangatlah tinggi terhadap sistem pendidikan negara. Saya berharap agar dapat menjadi guru yang adaptif terhadap perubahan-perubahan teknologi. Seterusnya, saya berharap dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih kreatif dan juga lebih berkesan, membimbing pelajar bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga untuk sahsiah mereka. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang guru yang mampu untuk menginspirasikan pelajar saya, membantu merapatkan jurang pendidikan serta menyumbang kepada pembangunan generasi yang masa depan. Sebagai kesimpulan, transformasi pendidikan di Malaysia seperti pendigitalan pendidikan, pendaftaran bilik darjah dan juga pembelajaran abad ke-21 telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pendidikan negara di Malaysia. Walaupun terdapat beberapa cabaran, transformasi ini telah memberikan impak positif terutamanya dalam meningkatkan kualiti pendidikan dan juga mobiliti sosial. Jadi oleh itu, usaha penambahbaikan perlulah diteruskan agar sistem pendidikan negara Malaysia terus relevan dan mampu melahirkan generasi yang lebih cemerlang. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih daripada Nur Damaidina binti Nasharil.